Okey, sekarang ada dekat, baru sampai dekat Skudai, berhenti jap 8 malam tepat. Aku berhenti jap dekat hentian Yomping ni. Setelah sekian lamanya last jumpa dengan Wak Maon ni masa camping dekat Jelebu. Pemain bengkel ni sudah mengenal pasti penyakit motor Wak Maon ni. Oh, sedap dia. Geramnya aku tengok air dia. Macam nak masuk mandi terus je. Saja cuma dia lebih privacy lah, sebab tak ada orang lain pun yang nak masuk sini. Okey, alhamdulillah kawan-kawan, aku dah sampai ke tapak. Aku nak bermalam-malam ni dekat hutan ni. Hutan ni aku tak boleh bagi tahu secara detail dekat mana, tapi di dalam kawasan Kampung Sumpitan lah. Lenggong. Okey, aku baru nak pasang kemah dulu. Aku berbadan dah letih gila, berbelas jam lah ride. Dia start daripada Pasir Gudang. Okey, aku nak pasang kemah. Bincang mah bawa hemok. Hemok tak bawa ini plastik je. Mestilah benda macam tu. Alah, cakap tinggal lagi. Kalau macam pergi macam hutan tu, kalau harimau apa lah, harimau kalau bunyi kuat takut. Okey, alhamdulillah kawan-kawan, aku dah siap setup kemah. Peluh ni badan ni. Dah berapa belas jam ride daripada aku Pasir Gudang, Wak Maon daripada Muar, tapi jumpa kat Melaka. Sepatutnya dalam kita punya plan kita sampai pagi, tapi motor Wak Maon pagi tadi problem pukul 3 pagi dekat Lido Teluk Intan tu, yang kat exit tu. Settle tunggu dulu dekat Plaza Tol tu, baring sampai pagi, pergi sarapan, betulkan motor Wak Maon kat kedai, baru gerak ke Lenggong ni. Ni baru sampai tadi pukul 2. Tepat pukul 2 sampai dekat sini. Sini tu kat mana? Sini tu dekat dalam Lenggong, dia berhampiran dengan Kampung Sumpitan. Rahsia lah kat mana.
Pak Mak On tengah tiup dia punya tilam angin. Aku belum transfer lagi barang kat motor pergi kemah aku tu. Okey, aku rasa aku nak tukar baju. Nak masuk sungai. Sungai kat belakang aku ni. Ramadan ni. Panas. Panas lah ni cuaca kat Panas. highway apa. Denting. Okey kawan-kawan. Jom mandi sungai. Okey, tu kemah aku. Ni kemah Wak Mak On. Kita orang dah settle pas set up kemah semua. Sekarang ni aku nak pergi mandi. Sungai depan aku tu. Jom tengok sungainya. Dekat je. Tu kemah aku. Itu sungai. Kemah. Itu sungai. Tu kemah. Tempatnya dia tak adalah cantik mana. Cuma tempat ni dia agak privacy lah. Tak ramai orang tahu. Okey, Wak Mak On cuba turun. Wak Mak On dia akan merasmikan kita punya ride kali ni turun sungai yang dirasmikan oleh Wak Mak On. Wak Mak On kata badan dia dah panas sangat. Motor dia hit naik, dia pun hit. Ni dia basahkan badan dia, nak sejukkan badan. Motor dia dah sejuk lah. Okey, so aku pula nak turun. Okey, aku akan membasahkan badan. Okey, air kat sini. Beku. Sejuk betul air kat sini. Sejuk betul air kat sini. Yalah. Air dari gunung. Sejuk betul. Batu siap. Dia punya sejuk macam air batu. Okey, nak teruskan mandi. Masih kan dia nak jumpa orang tu yang macam okey. Orang sebab kat rumah dia dekat rumah tu. Tak tahu lah. Telefon. Tak tahu. Kau tengok lah. Tebing yang runtuh tu aku sempat situ tu. Tidak, kalau air. Boleh tahan dia kan. Kau tengok lah tebing runtuh tu. Tadi kau yang akar tu kan.
beli dengan petang ni, nak aku balik. Kau mandi? Jadi, nanti yang nak pakai baju tu kau ambil video. Atau GoPro kau. Hei, sejuk. Aku dah siap mandi. Aku nak salin pakaian, solat, lepas tu baring-baring lah. Tidur sekejap ke? Belum tidur ni. Dah berapa belas jam lah ride. Okey, aku nak naik atas dulu. Sambung nanti. Betul tak? Ha? Okey, alhamdulillah kawan. Sekarang ni aku nak pergi cari line sekejap. Line kat dalam hutan ni memang tak dapat lah. Bukan setakat line internet je yang tak dapat. Line telefon satu bar pun tak ada. Kalau ada apa-apa kecemasan kan, memang susah sikit lah. Aku nak bagi tahu family yang aku dah sampai hutan yang kat sini ni lah. Sebab tadi masuk sampai sini tak ada lain. Yang aku nak cari ya pergi kat depan tu. Kalau ada lah, aku akan cuba adakan cari jugalah, dapat bagi tahu. Alhamdulillah. Okey, aku nak pergi depan dulu ni. Wish, macam awan gelap je tu. Nak hujan ke sekejap lagi ni? Tak dapat lah geng line. Aku keluar pergi kat jalan depan pun tak dapat line. Kena keluar bawa motor lah pergi betul-betul dekat kawasan perkampungan, perkampungan orang kampung sana ni. Aku nak, tak tahulah, rasa nak keluar sekejap naik motor. Nak bagi tahu orang rumah yang aku dah sampai kat sini. Kat sini memang susah ni, kat dalam hutan ni. Line internet tak ada, line telefon pun tak ada. Okey, aku rasa aku nak keluar sekejap bawa motor. Nanti sambung lagi. Selamat petang geng. Ni sekarang ni pukul berapa ni? Pukul 5.40. Aku memang tak ada makan makanan berat. Makan ni je. Kalau kat rumah aku makan lauk je. Kalau kat sini benda ni senang aku bawa. Biskut beruang. Saja duduk mak on dia tengah santai dalam kemah. Aku duduk dulu. Aku tadi baru balik daripada cari line tadi. Sekejap lagi gelap. Tenangnya tempat privacy macam ni. Tak ada orang lain kat sini. Okey. Alhamdulillah kawan. Sekarang ni pukul 7.20 malam. Aku kat dalam hutan ni. Kat sini sekarang ni pukul 7.20 malam ni macam ada gerimis-gerimis sikit lah. So lepas ni apa je aktiviti. Kalau hujan memang duduk dalam kemah je lah.
Wak Maon dia tengah pasang apa fly sheet. Mungkin sekejap lagi dia nak masak tu untuk malam. Aku makan biskut bear. Itu je lah yang aku makan. Suasana semakin gelap. Gerimis lah. Aku rasa gerimis halus lah. Keadaan sungai kita nampaknya tak ada kepala air. Tak tahulah kalau keadaan ke atas gunung sana tak hujan kot. Tak tahulah. Sebab masih tenang lagi sungai kat sini. Suhu rasa semakin sejuk. Ialah memandangkan dah nak malam. Okey kawan-kawan, nanti aku sambung lagi insya-Allah lah kalau tak hujan. Kalau hujan aktivitinya dalam kemah aja. Jumpa nanti. Aktiviti kita malam ni menghidupkan unggun api. Tinggi ni tadi aku ni. Aduh. Betul tadi ni lah. Kita camping di hutan dengan membuat campfire. Tadi berbual kejap. Biasalah berbual macam-macam. Ni lepas tu kita hidupkan unggun api. Lori ni lama sangat. Tak sampai. Lori balak ni lambat. Tadi aku follow dia. Dia tak boleh turun lagi. Dia turun gear 1. Lori balak. Okey kawan-kawan, aku dah hidupkan bara api yang tadi tu. Kayu sekarang ni kayu yang terbakar, kayu besar. InsyaAllah lah kalau tak hujan, cuaca baik, bara ni akan sampai pagi lah, boleh tahan. Sekarang ni badan pun dah berlengas menghadap api ni. Ni aku nak pergi mandi lepas ni. Badan dah berpeluh lah. Nak basahkan badan kat sungai tu. Okey jom. Okey, ni laluan pergi sungai. Aku berserta dengan lampu ni, ada lah lampu ni. Depan tu Wak Maon tu. Gelap lah, memang gelap lah. Kalau tak ada lampu memang tak nampak apa. Kena hati-hati kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, sejuknya. Lega je rasa. Kalau masuk badan ni menggigil. Okey. Lampu kita dah pacak. Okey, aku nak basahkan badan. Basahkan badan yang first time ni, dia rasa macam derita sikit. Dia kalau dah basah, second time, third time tu dah okey. Dia first time nak celup badan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasa sejuk dia, rasa segar. Memang terapi lah dia punya suhu air tu. Pak Maon dia dah menggigil kesejukan. Dia akan naik dulu. Aku belum cukup puas lagi dengan sejuk. Aku nak layan air dulu. Okay. Okay, aku nak teruskan basah-basahkan badan. Kejap lagi insya-Allah aku naik pula. Tinggal aku je seorang mandi kat sungai ni. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Sangat sejuk. Okey, alhamdulillah. Sekarang tadi mandi. Sekarang pukul 9.45 malam. Baru je dapat duduk-duduk lepas mandi. Dah semayang solat semua. Berehat dah, tak ada buat apa aktiviti lah. Cuma malam ni Wak Maon dia ada baiki dia punya motor sikit lah. Dia tengah baiki dia punya brake. Brake dia jam. Tapi kita kat sini tools kurang, memang tak dapat nak baiki secara baik lah. Kena juga pergi bengkel luar ataupun kena beli peralatan yang cukup lah untuk buat. Aku duduk je kat depan kemah ni. Syok gila tempat ni. Tempat ni memang agak private lah. Okey, aku nak berehat dulu ni. Okey, memandangkan aku duduk depan kemah tak ada buat apa. Wak Maon dia masih cuba baiki lagi brake dia tu yang jam tu. Tengok-tengok dia masih tengok-tengok lagi. Aku nak pergi pusing-pusing dalam hutan ni, nak keluar ke depan sikit je, kawasan lapang tu. Nak tengok kalau dapat line ke, sebab sekarang ni tak ada line ni. Tempat aku ni line telefon pun tak ada. Okey, nanti aku sambung balik. Okey, ni aku sedang berjalan kat hutan ni seorang. Aku punya lampu ni memang dia punya cahaya
keupayaan tinggi, jadi memang jelas lah. Kalau tembak tu memang terang gila lah. Saja ya aku nak keluar tengok-tengok, mana tahu dapat lain ke. Wak Mak On dia tengah betulkan motor. Aktiviti malam. Aku duduk depan kemah tak ada buat apa. Saja je pergi kawasan depan ni. Hati-hati sikit pokok ni, jenis daun yang agak tajam. Dah lah aku berdiri kat jalan tu